Sejarah adalah cerminan cerita kita pada masa hadapan. Justru yang perlu dihayati dan dijadikan iktibar. Namun manusia sering lupa apabila dijentik musibah. Baru kita tersedar dari lena, menyadari betapa kerjanya kita. Namun sebalik bencana, pasti ada sakinahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan dari saya Kaisara Alisha binti Muhammad Qori Mujib dari Sekolah Kebangsaan Kayan ABA 1026. Saya merupakan seorang pengawas sekolah. Saya juga aktif mewakili sekolah dalam acara Da'i Cilik peringkat daerah. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan para pendengar semua tentang resensi sebuah buku hebat bertajuk Episod Cemas Banjir Besar 2014. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan buku kegemaran saya ini. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House pada tahun 2015. Ia mengandungi 298 muka surat. Buku yang ditulis oleh Dr. Afiq Rahim, seorang doktor di Klinik Kesihatan Badang, Kelantan. Buku kisah benar ini dicatat oleh Dr. Afiq melalui pengalaman getirnya ketika bertugas semasa peristiwa banjir besar melanda di negeri Kelantan. Dari muka surat pertama, dia telah menarik perhatian saya. Buku yang berkisar tentang catatan peristiwa cemas yang berlaku sepanjang bencana banjir di Badang, satu mukim dalam jajahan Kota Baharu. Peristiwa itu berlaku pada 23 Disember 2014. Seperti yang kita tahu, negeri Cik Siti Wan Kembang ini memang saban untuk mengalami air bah. Namun tiada siapa menyangka pada tahun itu mereka akan dilanda banjir yang sangat teruk. Kawasan Badang terputus hubungan selama 5 hari. Jalan barat dan air lumpuh. Badang umpamanya pulau yang terpisah daripada kawasan lain. Lantas, Pusat Kesihatan Badang telah menjadi hospital sementara bagi merawat semua pesakit di daerah itu. Dengan peralatan yang tidak lengkap dan tenaga kerja yang kurang, ketika itu hanya terdapat seorang doktor yang bertugas dan 7 staf perubatan yang berada di lapangan. Mereka telah bertungkus lumas untuk mengenangi kes-kes kritikal yang mengancam nyawa pesakit mereka. Bermula daripada kemalangan ngeri, disusuli anak kecil, nyawa-nyawa ikan akibat sawan, kanak-kanak yang mengalami demam tinggi berdarah, ibu yang melahirkan anak dengan komplikasi yang teruk serta beberapa kes kritikal lain. Buku ini merakapkan semangat dedikasi petugas kesihatan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit dalam situasi yang mencabar. Antara kata-kata yang paling terkesan di hati saya, tugas saya bukan menyelamatkan diri saya, tapi lebih penting menyelamatkan orang lain. Kerana itulah cerita-cerita saya semenjak kecil lagi. Kata-kata ini menyedarkan saya betapa murninya tugas seorang doktor. Mereka sanggup menghadapi bahaya demi menyelamatkan orang lain. Ia membuat cita-cita saya menjadi seorang doktor semakin menebal. Buku ini juga mengajar saya untuk tidak agar berputus asa dalam mengenangi sebarang permasalah. Kita perlulah mencurahkan segala usaha. Kemudian berdoalah kepada Yang Maha Esa, kerana itulah kekuatan kita. Kisah seorang ibu muda yang baru melahirkan anak mengalami tumpah darah, berada dalam keadaan nazak. Pasukan perubatan tidak berputus asa melakukan pelbagai usaha untuk menyelamatkannya, sehingga akhirnya doa mereka dikabulkan. Ibu tersebut berjaya diselamatkan. Sebagai pelajar yang ingin berjaya, berusaha dan doalah perlu seiring. Berusahalah bersungguh-sungguh tanpa kenal erti putus asa, dan berdoalah agar usaha kita diberkati oleh Allah. Barulah kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Di penghujung bicara, saya ingin mengajak para pembaca buku Episod Cemas Banjir Besar 2014 kerana buku ini mampu memberikan inspirasi dan meningkatkan jati diri kita. Rakan-rakan di luar sana boleh membaca buku ini di perpustakaan atau boleh dibeli atas talian. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum.